Walaupun sudah hampir 2 tahun Mael Ekspedisi meninggalkan kita, tapi kemelut yang melanda bekas kumpulan beliau tahun 1999 dulu, iaitu Real Ekspedisi, masih belum habis. Walaupun kembalinya tertubuh semula Real Ekspedisi tahun 2020, ramai beranggapan sudah tidak relevan lagi dengan Mael kerana Mael sudah pun lama meninggalkan kumpulan tersebut dan telah bersama semula dengan Zuar dan Amy dalam ekspedisi kita Peng Yu. Kemunculan semula kumpulan Real Ekspedisi ternyata mendapat bantahan dari kalangan peminat ekspedisi kita Peng Yu dan ekspedisi militer. Ramai berpendapat cukuplah sudah terbentuknya dua kumpulan ekspedisi yang ada sekarang ini dan tak perlu ada lagi ekspedisi yang menyerupai ekspedisi yang sedia ada. Penerbitan dan pengasas majalah Kugiran, Dato' Azhar Omar, yang pernah terlibat bersama Real Ekspedisi tahun 1997 hingga tahun 2000, berkata, perjuangan Real Ekspedisi sebenarnya merupakan perjuangan membantu Mael untuk bangkit semula setelah tersingkir dari band asalnya ekspedisi. Saya dapat melihat sendiri keadaan arwah Mael ketika itu yang terumbang-ambing keseorangan membawa diri. Ketika itulah pengurus Real Ekspedisi Badri Syarani atau Edri Baudry memperkenalkan kami dengan Mael di pejabat akhbar kami ketika itu. Bagi memberi sokongan dan support pada Mael, kami bersetuju mengikut setiap show Mael ke mana saja. Selepas itu, kata Azhar mengimbau kenangan pertama bersama Mael Real Ekspedisi. Kami juga diperkenalkan dengan band boy Real Ekspedisi ketika itu, iaitu Joe Fahrenheit, adik Fahrenheit, dan Faris Undertaker. Hubungan kami para wartawan ketika itu sangat rapat dengan semua anggota grup ini. Bukan saja kami mengikut Real Ekspedisi setiap show, tetapi jika tiada show hujung-hujung minggu, kami akan mengikut Eddie mempromosikan T-shirt Real Ekspedisi kepada orang ramai. Antara kenangan yang masih segar dalam ingatan ialah kami mengikut Eddie ke Johor Bahru mengedarkan disalah jualan baju Real Ekspedisi. Kami berlima naik kereta Eddie untuk tujuan promosi tersebut. Bayangkan bila malam kami tidur dalam kereta Camry Eddie saja. Walaupun sangat tidak selesa, tetapi kami lakukan juga demi Mael. Cerita Azhar lagi. Hasil penjualan T-shirt itu langsung kami tak dapat apa-apa, tapi saya terkejut kerana Mael dan budak band boy pun tak rasa hasil penjualannya. Mungkin Eddie ada alasannya yang tersendiri, kata Azhar lagi. Ternyata perjuangan Mael dengan Real Ekspedisi ketika itu tidak sia-sia. Show Mael tersebut mendapat sambutan luar biasa, malah Real Ekspedisi juga terus menyertai beberapa konsert besar yang hebat seperti konsert dentuman rock anjuran Dolah Baca yang amat terkenal ketika itu. Menurut Azhar lagi, banyak suka duka dan kenangan ketika bersama tim Real Ekspedisi tersebut. Biarlah semuanya jadi kenangan, kata Azhar lagi. Mengenai Real Ekspedisi tahun 2020 ini pula, menurut Azhar, dia tak faham motif Eddie hidupkan semula Real Ekspedisi ini walaupun Mael ketika itu sudah selesa dengan ekspedisi kita Peng Yu. Menurut Azhar, peringkat asalnya bekas gitaris Real Ekspedisi tahun 1999 Faris Undertaker ada menghubunginya dan mengajak untuk join tim Real Ekspedisi ketika itu. Bagaimanapun saya tak berminat kerana Mael dah tak ada dalam band tersebut. Lama-kelamaan saya dengar tempat Faris Undertaker pun digantikannya dengan orang lain. Selepas itu saya dengar Ari Fahrenheit ditawarkan menjadi penyanyi Real Ekspedisi ketika itu. Perkara ini katanya sampai ke pengetahuan Mael Ekspedisi. Mael telefon Ari dan marah-marah kerana cuba menghidupkan Real Ekspedisi. Disebabkan panggilan tersebut jualah Ari tak jadi join Real Ekspedisi tersebut. Saya juga mendapat tahu beberapa budak band asal Real Ekspedisi dulu pun kena sound dengan Mael juga. Ternyata Mael sangat kecewa dengan kemunculan semula Real Ekspedisi ini. Cerita Azhar lagi. Selepas itu, saya dengar beberapa orang vokalis Real Ekspedisi sering bertukar ganti, termasuklah Suhaimi Muhammad Noor dan Afiq Bruno. Bagaimanapun kini Real Ekspedisi memilih Abang Gad sebagai vokalis tetapnya. Walaupun saya tidak terlibat lagi dengan Real Ekspedisi yang baru ni, tapi saya sentiasa mengikuti perkembangan mereka. Kalau tak silap saya, sebelum Abang Gad join, kumpulan ini mula menggunakan nama The Real saja tanpa perkataan ekspedisi. Tetapi selepas Abang Gad join, beliau dikutuk dan dalam satu siaran live TikTok Abang Gad mengumumkan mulai hari itu The Real akan menggunakan balik nama Real Ekspedisi. Maka sampai sekaranglah mereka menggunakan nama tersebut.
Abang Gad atau namanya Aidin Muhammad sebenarnya berbakat besar. Setiap kali beliau menyanyi solo sambil bermain drum di TikTok memang ramai sekali penggemarnya. Baru-baru ini beliau menjadi penyanyi undangan kumpulan Melissa. Ramai memuji suara beliau yang begitu sesuai sekali dengan Melissa. Beliau boleh pergi jauh. Tak perlu sangat beliau menumpang ril ekspedisi tersebut. Beliau boleh jadi artis yang popular jika berdiri atas bakat besar beliau sendiri. Secara ikhlas saya mengikuti perjalanan Eddie sudah lama. Suatu masa saya nampak Eddie pernah bagi sokongan kuat pada ekspedisi Kita Peng You ini. Macam-macam perancangan yang beliau buat untuk band tersebut, termasuklah mendaftar satu pertubuhan khas menyokongnya ekspedisi Kita Peng You ketika itu iaitu PXPBM. Bagaimanapun saya lihat banyak tindakan Eddie ni tidak disenangi oleh pengurusan ekspedisi Kita Peng You. Mungkin selepas itu mereka mula berlaga angin. Saya sendiri pun tidak tahu kenapa nama saya dalam grup WhatsApp tim Real Ekspedisi tiba-tiba dibuang. Tak tahulah kenapa kata Azhar lagi. Saya pernah rapat dengan beliau penghujung 1999 dulu tidak menafikan Eddie Badri banyak jasanya bersama ekspedisi dulu terutama dengan Mael. Bak kata orang beribu jasa dibuat habis semua terbuang dek satu kesilapan kita buat. Penubuhan semula Real Ekspedisi masa kini amat mencela imej beliau. Harap Eddie fikir-fikirkan balik kenapa arwah Mail marah sangat Real Ekspedisi dihidupkan semula, apapun saya tetap respect beliau sampai bila-bila.